Info ada ibu berpantang nak makan kek comel-comel. Akil habis hampir RM200 untuk beli 6 biji kek sahaja. Dan selamat berpantang. Nak makan yang mana satu dulu? Yang paling buruk dululah. Yang paling buruk. Korek penuh-penuh. Bismillah. Macam ni rasanya kek mahal. Ini kek pistachio. Next, kita nak makan yang pink pula. Yang ini peach tak silap Akil. Dia kena kenyal sikit. Next, yang ni ada kacang. Tak tahu apa benda. Oh, macam. Macam. Dia, peminat macam memang suka ni. Habis berlambak. Yang ni paling cantik Akil rasa. Dia vanilla apa benda tak? Passion fruit. Tengok dalam dia. Dia rasa berry-berry lah. Yang ini coklat, dia bersinar-sinar. Ya, macam ni. Nyam-nyam-nyam. Coklat dia sangat-sangat pekat. Crunchy-crunchy bawah dia. Dia macam Ferrero Rocher pun ada. Okay, last kali. Yang ni lemon rasanya. Mari kita korek dan makan. Dia rasa apa? Rasa apa? Menyesal ke tidak? Dia macam double layer. Masamnya. Masam manis. Ni rasa buah limau mandarin. Dengan lemon. So, mana yang paling sedap bagi Lia? Bagi Akil paling sedap yang ini. Dia ori masam-masam manis. Dia masam-masam tapi sedap. Kita makan, dia tidur. Nanti ayahnya minum susu pun rasa kek.